Tak apalah, sabarlah. Sebab aku dulu pernah tak sabar. Tuan-tuan, tak pernah untung orang yang hilang sabar, tuan-tuan. Sebenarnya yang hilang sabar ni lagi banyak dia rugi. Tapi nak dapat sampai tahap itu, tuan-tuan, dia kena lalui banyak kerugian dalam hidup dia. Jadi itu semua, tuan-tuan, sabar ni adalah proses. Dia bukan sekadar ada dalam akal kita maklumat saja. Tuan-tuan kena lalui benda tu. Tuan-tuan nanti keluar je pintu dan tuan kan. Permulaan pembelajaran silibus sabar, tuan-tuan, akan bersambung semula. Apa benda yang aku nak sabar ni? Macam tu. Tuan-tuan kena tahu, sabar ni Allah sebut dalam Al-Quran, kurang lebih, tuan-tuan, 90 kali Allah sebut dalam Quran tentang sabar. Sabar inilah satu-satunya amalan yang Allah bagi pahala unlimited. Dia amalan-amalan tertentu ni dia ada kiraan dia, tuan-tuan. Contoh kalau semayang seorang berapa pahala? 1 pahala. Kalau jemaah dapat 27 pahala. Dia kalau sedekah, tuan-tuan, digandakan, tuan-tuan. Kalau contohnya baca Quran, 1 huruf kan dapat 10 kebaikan. Dia setiap amalan-amalan ni dia ada dia punya kiraan dia. Kecuali sabar. Sabar ni adalah ibadah yang unlimited dia punya pahala. Selagi sabar, tuan-tuan, selagi itulah tuan-tuan akan dapat pahala. Hilang sabar, hilanglah pahala. Cuma tuan-tuan, sabar ni dia kena datang dengan, dia ada sesuatu untuk disabarkan. Dia tak boleh tuan-tuan tiba-tiba, aku sabarlah hari ni. Apa benda? Kau sabar apa? Dia tak boleh. Dia kena ada sesuatu yang disabarkan. Barulah tuan-tuan dapat ganjaran pahala unlimited tu. Tuan-tuan beria je kan. Macam kita pernah dengar kan, orang kata dalam Quran, dalam surah An-Nur ayat 22, Allah kata apa? Sesiapa yang memaafkan orang lain, dia dapat keampunan Allah. Jadi dia nak keampunan Allah tu. Jadi dengan syarat nak dapat keampunan Allah, dia kena maafkan orang. Tuan-tuan tak boleh tiba-tiba jumpa kawan-kawan yang tak kenal kan. Aku maafkan kau hari ni. Aku buat apa kau kan? Dia mesti ada sesuatu yang berlaku untuk kita maafkan. Kena ada sesuatu yang kita sabarkan ke atasnya. Barulah berlaku pahala ni. Jadi tuan-tuan, kalau hari ni tuan-tuan ada sesuatu yang tuan-tuan tengah bersabar sebenarnya. Aku sabarnya ni, aku tengah lapar ni. Dai make sure habis 12.45 Dai 12.45 pula, 1.45 make sure kalau lebih-lebih memang hilang sabar saya, contoh. Jadi tuan-tuan, dia kena ada sesuatu yang disabarkan. Dan kalau tuan-tuan sedang bersabar tentang sesuatu, maka tuan-tuan sedang menikmati pahala yang unlimited. Masuk setiap saat.